Boleh. Dah biar lagi. Jom. Kurang tu. Wangi gila wangi. Krim Shushu. Hai korang, welcome back to my YouTube channel. So hari ni Mana buat mukbang cookies dengan Allah. Hai. Kat sini kita ada cookies. Korang beli dekat TikTok shop. And then yang ni cream bukan Oreo. Lepas tu kat sini kita ada 3 air. Yang ni air susu coklat. Yang ni susu original. So first kita try yang mana dulu? Kita try cookies dulu lah. Sebab cookies kan kita punya apa tu? Gitu lah. So kita try cookies. Let's try. Sedap punya. Macam mana ni? Besar. Ni tu. Ni lah. Macam ni. No? Nak je. Main nak kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kita try yang tak ada pakai susu lagi. Jom. Sedap. Cuma dia tak soft. Kita lagi baik. Tapi dia macam sikit. Ada rasa garam. Okay, jom try. Pakai susu original. Soalnya yang ni ada ais dia, cuma dah cair. Pakai tu. Salah lah pakai sini. Pakai susu lagi tak? Dia cair. Lembut. Baru soft cookies. Sikit. Nak cerita yang coklat punya pula tak? Rasa lagi. Rasa je. Apa biasa? Tak rasa coklat pun. Tak muat lah. Dua-dua kot. Yang original lagi sedap. Kan? Minum dulu guys. Let's move on ke cream O. Kita orang pakai garpu macam dalam video ni. Oh ya, ambil dulu lah. Ambil, lepas tu cucuk dalam dia. Cucuk tengah-tengah. Woi, macam tak jadi. Tak jadi lah, sebab besar sangat. Alah. Lepas tu celok. Ni, susu dulu lah. Yo. Takut jatuh. Lembut.
Dia melt dalam mulut. Sedap kan? Tak rasa? Kita try dekat susu coklat pula. Kita rasa yang coklat pula. Adakah sama je? Lepas tu dia macam tak cair sangat. Agak suara. Ini si najis. Cookies lagi sedap ke cream O? Jawapannya Stop it. adalah cookies. Dia macam terlalu manis sangat lah semua. Kan? Kenapa? Kecil aku. Dah lah putih tu. Dapat boleh basuh. Adik tahu. Kita combinationkan cream O dengan cookies. Adik nak. Ada kentut dia. Kalau benda lagi marah. Sama ke tarik muka. Kan terlalu banyak manisan. Jadi kita orang menjadi gila. Sampai rumah Iman ni bukan ke apa? Tada! Cacan! You! Nak baik banyak aku. Tak macam tu mengandung. Apa? Kondom besar betul. Kalau gemuk, orang mochi mengandung. Mochi mengandung. Kami nak jadi moyang dah. Nenek lah! Moyang lah. Mak kat putih. Oh, nenek lah, nenek. Untuk Oreo. Kenapa air dah habis? Oh my god. Haus. Akak rate cream O campur dengan susu. Berapa? Akak rate dia sebab tak tahu sekarang tengah tak rasa. Hari tu sedap gila rasa. Oh ya betul. Sebab hari tu kita rasa macam nak makan manis. Sekarang dia rasa macam macam tu. You are right. Untuk hari ni lah. Dia rasa macam manis sangat. Tapi ni besar sangat. Harap? Dia janganlah si NPC je. Kalau adik habis 6. Aduh, tiru aku. Aku dah ambil tiru. Betul lah, kat 6 tadi akak rate. Ni ikut selera masing-masing. Yelah. Okey, Ara dulu. Nanti Ara tiru akak. Ya Allah, kena. Kalau cookies dengan susu 8/10. Kalau cookies dengan susu akak bagi 9. Kalau cookies sahaja? Cookies sahaja 9. Kita tukar. Nak tak? Makan. Kat mana? Dia mana? Cuba buat pensil. Lama sikit. Kalau tengok balik video ni mesti akak akan malu. Sebab macam betul. Kita makan Oreo macam tu. Kita makan Oreo macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Oreo? Cream O. Bismillahirrahmanirrahim. Okay korang, itu saja video untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like and comment. Dan jangan lupa subscribe YouTube Maisara. Jumpa korang di next video. Bye bye. Akak baru nak bagi Ara. Ada yang bawa. Strip ni air putih. Kenapa air putih rasa sedap sangat?